Test 1 2 3 1 2 3. Okay guys, bismillah. Selamat datang ke channel kami FPF. Selamat daripada video yang sebelum ni. Ya, masih lagi dalam mood kita balik daripada solo ride beberapa Pattaya Bike Week. Masih lagi terasa kehangatan, kesupayahan, extreme, challenge, everything yang kita hadapi semasa solo ride beberapa Pattaya Bike Week. Okay guys. Okay, so berkenaan dengan course yang aku pernah cerita sebelum ni dalam video yang sebelum ni kan, atau lah video yang tu aku nak buat episod lain ke atau episod yang sama, tapi aku rasa nak teruskannya kot. Okay, berkenaan dengan kos pembelanjaan. So pembelanjaan aku memang aku dah cakap hari tu, total keseluruhan tidak sampai 2,000 pun sebenarnya perbelanjaan, walaupun aku tukar 2,403 ringgit untuk mendapatkan 18,000 Thai baht. So perbelanjaan hanya sekadar lebih kurang dalam 1,000 lebih saja, tak sampai pun 2,000. So total dalam tangan aku lagi kurang dalam 6,000, 7,000 baht macam tu lah. So aku ada 700, 800 lagi lah dalam tangan. So aku simpan untuk next ride nanti insyaAllah. Okay, so itulah dia total perbelanjaan yang aku kemaskinikan secara umumnya, secara ni lah, melibatkan daripada segi perbelanjaan hotel, penginapan lah utamanya, minyak dan juga makan. Itu adalah perbelanjaan yang basic saja. Kau tak ada beli apa-apa tau. Kalau ada beli apa-apa, dia akan ada add on lebih kurang. Kalau setakat beli apa-apa pun, kau beli ni je pun, baju, itu je lah. Baju pun tak sampai 100. Kalau ikutkan dia punya Thai baht lah. Cuma kalau tengok pada yang hari tu, baju pun aku belanja 490 untuk baju lengan panjang berapan. Aku kira macam belajar daripada pengalaman lah. Sebelum ni memang tamak aku beli, banyak aku beli baju, macam-macam aku beli. Stiker pun banyak aku beli. So kali ni aku beli hanya untuk kegunaan aku saja. So tak ada melibatkan banyak benda lah. Right, so okey lah. So aku boleh jimat kat situ lebih kurang dalam 1,000 baht lah. Selamat kat situ. Tempoh hari aku beli hanya baju dengan stiker je. Stiker 300 baht, baju 490, lebih kurang 790, kira 1,000 baht kat situ lah. Tak lebih pun 1,000 baht sebenarnya. Okay, itu dari segi pembelanjaan yang miscellaneous lah. Perbelanjaan yang untuk hiburan. Ada juga beberapa lagi yang hiburan yang aku masuk ke dalam LHM Motorcycle Museum, yang itu 80 baht. Okay, masuk sekali lah dalam leisure sekali. Lain-lain hal tak ada lagi pun apa yang aku buat pun. Masak pun tak ada. Sebab kali ni memang betul-betul bajet. Memang bajet sangat-sangat. So aku tak ada buat benda-benda aktiviti yang tidak berfaedah lah. Okay, so itulah dia. Kalau orang kata belanja sampai ke Bangkok ni sampai menelan 4-5 ribu, maknanya kau adalah seorang yang berbelanja mewah. Jadi hotel yang kau pilih pun mungkin hotel yang 1,000 baht ke atas, 1,300, 1,800. Kadang ada yang mencecah dengan 2,000 baht satu malam untuk hotel. Itu memang sampai lah belanja kau sampai 4-5 ribu baht. 4-5 ribu ringgit. Dan aku ni memang sangat-sangat bajet. Ini adalah perbelanjaan yang paling bajet. Alhamdulillah aku boleh belanja sampai ride ke Kanchanaburi. Sebanyak memang aku banyak belanja kepada penginapan lah. Penginapan, yang kedua makanan. Minyak memang sangat-sangat jimat guys. Dengan motor Y16ZR yang telah aku ubah tangki dia kepada 2 liter, memang aku boleh bajet dan boleh, orang kata, boleh kawal dia punya, orang kata, minyak tu. Dengan cara macam mana kau bawa memang tak laju lah. Tengah 70, 80. Dekat jalan Thailand kan, aku nasihatkan kepada rakyat Indonesia yang overlander ke Thailand ni, kalau boleh, janganlah bawa laju-laju. Aku bawa slow pun aku rasa macam tak selamat rasa. Aku tak tahu macam mana kau orang boleh bawa laju kan. Sebab highway Thailand ni ada limit dia kan, especially kawasan yang Apek Kasim, Route 4 tu. Ada setengah kawasan tu 100 km sejam je. Tapi aku tengok ramai yang bantai 1-2, 1-3. Tak kau orang lah, itu korang punya pasal lah. Tapi aku nasihatkan kepada overlander baru, especially aku dengan yang lain yang baru nak menceburi solo ride ni, kalau boleh patut je lah undang-undang jalan raya. Bawa relax guys, enjoy the scenery, enjoy the environment, enjoy the experience yang kau riding dekat atas highway Thailand ni. Kau nikmati pemandangan, nikmati dia orang punya, orang kata, cara dia orang ride apa semua kan, cara dia orang bawa kereta kat tu. Kau nikmati pengalaman tu sebenarnya yang kau tak dapat kat Malaysia kan. Itu je sebenarnya aku nak cakap kat sini. Jadi janganlah, berhati-hatilah guys. Tempoh hari pun sebenarnya aku hampir-hampir nak kemalangan sebenarnya.
Di last day aku buat video tu, mungkin aku tak ada capture gambar. Biasanya aku hampir nak terlanggar makcik yang ambil anak sekolah. Memang sangat-sangat nasib baik lah. Memang Allah pelihara aku lah. Berlaku kejadian tu dekat Danau guys. Kat Danau, betul-betul nak sampai ke pintu border. Hampir-hampir guys nak tidur kat situ. Tapi ya Allah Tuhan ku, Allah lindung aku lah. Alhamdulillah selamat lah daripada malapetaka. Itu yang pentingnya, doa-doa orang yang kau kasihi ni kan, doa orang kau sayang kan, doa isteri, doa ibu bapa. Sangat-sangat penting kau perlukan dalam perjalanan kau orang solo ride ni sebenarnya. Ok guys, so itu sedikit perkongsian yang boleh kita kongsikan kepada korang. Andai kata korang jadikan video ni sebagai pedoman untuk ride solo nanti, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk korang. Ok, okay guys, saya Wan Juci. Okay, Alhamdulillah baru sampai dekat area nak ke Kahang ni. Alhamdulillah mujur aku gerak lambat sikit sebab kawasan ni tadi aku cek dia hujan lebat gila babeng punya. Okay guys, sekarang juga pukul 6.52 minit petang guys. Okay, masih lagi dalam ceritaan tentang mode riding ke solo ride Boracay Pattaya Bike Week. Alright, kalau korang tanya aku kenapa aku pilih solo ride guys. So solo ride ni lebih mudah lah. So banyak benda yang kita boleh katakan tentang solo ride ni. Antaranya yang pertama, kita boleh manage kita punya masa kita, pergerakan kita lah utamanya. Bila kita nak bergerak, pukul berapa kita nak bangun kan, pukul berapa kita nak bergerak, pukul berapa kita nak rehat, pukul berapa kita nak berhenti minum air ke apa ke, pukul berapa kita nak stop untuk cari penginapan. Semua kita manage. Kita manage dengan cara kita sendiri. Kita tak bergantung kepada orang lain. Kalau kita ride berdua, bertiga yang tak sekepala, contohnya kita bawa macam riding team yang kita dah orang kata buat untuk package perjalanan lah, itu korang kena deal hotel tu terlebih awal. Kau tak boleh walk in je kan, marah pula dengan kau punya team kan. So jelah better ride solo ni lebih mudah lah. Kalau ride berdua pun senang. Tapi kena cari orang sekepala lah. Kalau tak sehaluan dengan kita susah. Sebab apa? Kadang-kadang dia akan rasa penat, kita akan rasa okey. Kadang kita rasa penat, dia rasa okey kan. So macam tu lah. Jadi satu lagi, bila ride berdua ni korang akan tanya pula, okey tak? Bila nak rehat? Okey, kita tahu bila masa dia nak rehat, berapa masa kita dah ikut kita kan. Contohnya kalau mereka yang bawa motor yang berlainan kapasiti tangki enjin, tangki lah namanya, tangki yang 7 liter versus tangki yang 16 liter, kau tak boleh samakan dengan orang yang tangki yang berbeza dengan kau. Kalau tangki dia kurang sikit, mungkin kau boleh manage bila dia nak berhenti, bila nak isi minyak kan. Itulah masalah dia. Jadi korang kena fikirkan tentang orang lain juga. Jadi solo ride ni lebih mudah. Kau tak perlu nak fikirkan orang lain kan. Kita manage kita punya time kita, kita manage kita punya hentian kita, kita manage kita punya bila kita nak bergerak, bila kita nak berhenti, kita nak rehat macam mana, kat mana kita nak berhenti untuk menginap. Semua kita sendirian. Itulah kelebihan solo ride yang kita cuba praktikkan sekarang ni. So itu adalah first time ever in my life solo ride ke Pattaya. Yang paling jauh lah tu keberanian aku. So setakat ni kalau kita fikir nak ride ke Kelantan solo pun tak ada masalah lepas ni. Sebab ride ke Thailand ni bukan benda yang mudah lah sebenarnya. Kita isolate dengan satu negara yang memang berlainan daripada negara kita, negara yang berbeza cara pemanduan, berbeza dari segi percakapan, budaya pun berbeza. Jadi kita macam kita macam susah sebenarnya kalau kita nak buat betul-betul solo ride ni, kalau tak ada betul-betul kata keberanian. Jadi macam aku memang aku tolak tepi semua ketakutan, aku start engine, jalan je. Itulah dia. Okey lah, lain-lain kelebihan tentang solo ride ni. Yang pertama, yang kedua pula, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada pencipta lah. Kita tahu kita ni bersendirian, segala-galanya kita bergantung pada Allah Ta'ala. Kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita berdoa, kita setiap kali kita bergerak, ya Allah tolonglah selamatkan aku, ya Allah pemudahkan segala urusanku, ya Allah. Maknanya kita seorang hamba yang sentiasa ingat dalam setiap perjalanan dia. Jadi Allah sentiasa ada dalam ingatan kita lah. Masa kita nak berdua, kemungkinan kita macam okay lah, kita seronok bersama kawan kan, macam tu lah. So bila kita ride solo ni, kita lebih bergantung kepada apa ni, harapan kita, kita punya keselamatan kita bergantung kepada Allah punya kerja lah, Allah punya pengharapan. Macam tu lah berbezanya. Alright, so itu sedikit yang boleh dikongsikan pada korang yang cuba untuk ride solo. Okay, kita sambung sebentar. Kita nak isi minyak dulu. Isi minyak pula, nak kencing dulu. Kita sambung sebentar lagi. Alright.
Okay guys, jam pula di laluan Lebuh Raya Utara Selatan daripada apa ni, Air Hitam tadi menghala ke arah sebenarnya daripada bukan Air Hitam, daripada Yomping tadi, Susu Yomping menghala ke arah utara sekarang ni, ke arah mungkin ke arah Segamat, ke arah air keruh. So kita nampak ada jam. Kalau jam yang tiba-tiba macam ni, kita tak pasti apa punca dia, kemungkinan besar kemalangan ataupun jalan baru nak buat macam tu. So apa-apa pun kita doakan keselamatan semua lah, InsyaAllah. Alright. So guys, so kita berada pada jam 7.40 petang menceritakan daripada video aku ride balik daripada beberapa Pantai Bike Week, bercerita tentang solo ride. Banyak perkara yang memberikan positif kepada situasi mana aku solo ride ketika ke Pattaya. Alright, sehinggalah pada ketika ini aku masih lagi solo ride balik ke kampung, masih lagi solo apa semualah. Dan solo ni memang aku dah biasa lah sebenarnya, walaupun aku tak ada kemahiran komen apa semua, tapi sebabkan keyakinan diri aku tinggi, aku yakin yang kita ride ni bukan kita sendirian semata-mata. Sebenarnya kita membawa sekali iman kita, kita bawa sekali Allah dalam diri kita. Bila kita bersandarkan bukanlah sepenuhnya pada usaha, separuh pada usaha, separuh lagi kita dengan keyakinan tawakal kepada Allah, InsyaAllah Allah bantu kita. Okay, tu bila kita mana kita solo ride ni, kita bukan nak kata duo ride ramai-ramai tak baku, bukan. Itu bukan maksud aku. Maksud aku bila kita solo, kita lebih kenal diri kita dan kita lebih dekat dengan Allah. Walaupun kita ride ramai-ramai pun boleh juga dekat dengan Allah, tapi sebenarnya lebih ni maksudnya kita sendirian kan, kita sendirian, kita seorang diri berseorangan di atas laluan highway yang kita tak kenal siapa-siapa. Selebihnya kita berusaha dan separuh daripadanya kita harapkan Allah bantu kita. Itu sebenarnya itu sebenarnya aku cuba sampaikan. Okay, jadi bagi mereka yang tak pernah solo ride, janganlah takut, berusaha lah. Separuh usaha, separuh lagi tawakal. Sekurang-kurangnya kau dapatkan diri kau siapa. Macam tu. Okay guys, aku tak tahu apa yang berlaku depan, tapi kita teruskan perjalanan kita menghala ke lokasi kita, iaitu di Susur Jasin. Lebih kurang dalam sejam lebih lagi. Kalau jam macam ni, aku rasa dekat 2 jam juga ni. 7.40, 8.40, 9.30 aku baru sampai. Tapi tak adalah selama itu. Mungkin dalam 8.30, 8.20 okey kot dah sampai ke Susur Jasin. Aku tak tahu ni apa pasal ni. Aku harapkan jangan satu benda yang buruk lah. Okey guys, kita sambung perjalanan kita. Kita sambung kalau ada benda yang menarik depan. Right. Okey, sampai dekat Prajatul Jasin. Aku punya kasut tapak dia nak cabut ni. Okey guys, capak kasut aku nak cabut ni. Kena cari DIY, cari apa nama, gam gajah. Bau lah ngam. Iya betul lah. Bodoh betul lah. Itulah bila buat kerja ni dia tertangguh-tangguh kan, akhirnya makan diri juga. Nampak? Tapak kasut hampir-hampir nak terlucut, nak tercabut. Okay guys, sekarang pukul 8.25. Betul aku cakap, 8.21 sampai dekat sini. Sebaiklah jam tadi sekejap je. Kalau jam tu panjang lagi, aku tak tahulah apa jadi. Lagi lambat kot. Okay guys, kita nak cari gam gajah dulu. Kita kasih gam kasut. Dia sebab apa jadi macam ni, dia boleh cabut tapak dia sebab enjin kita panas tau. Bila enjin panas, so kasut kita ni yang lama ni, dia punya bahagian tapak bawah dia tu, dia lama-lama dia macam gam dia tu mencair lah. Mencair. Tambah lagi getah. Dia kasut ni bawah dia getah. So bila getah lama-lama memang dah, mungkin ada sebahagian daripada structure getah tu dah mereput mungkin. So dia tertanggal lah. So tanggal tu yang gam dia tu tercabut. Aduh, kelakau lah. Okey lah, kita cari gam uhu lah. Kita cari gam gajah dulu. Dari area Jasin ni ada DIY, kita cari dulu kat situ. Kita beli sekejap and then nanti kita sambung semula. Bye-bye. Tercabut tu. Aduh, menganga macam mulut buaya lah. Okay, right. Jadi kita layan dulu lokasi kita. Tadi nampak ada banyak betul mak rempit RSX. Daripada mana tak tahu lah. Mungkin dia orang ride pergi JP mungkin. Tak tahu dari mana. Balik semua fly. Dengan aku tadi terkejut bro juga. Gila betul lah. Kalau dah jadi apa-apa tu, kita juga yang terpaksa join sekali.
Tapi Alhamdulillah lah, mudah-mudahan tak ada lah apa yang tak baik berlaku. Okay guys, saya teruskan perjalanan kita. Kita pergi DIY kejap, cari gam gajah. Nak gam tapak aku ni. Oh, apa jalan dah. Naik cari gam gajah, gam tapak yang dah hampir tercabut ni. Shit lah, bengang tu, bodoh tu. Okay lah, sambung sebentar lagi.